actually benda ni reality, mitos or reality? Okey, ejakulasi pramatang ataupun nama saintifik dia premature ejaculation. Ini memang satu entiti saintifik. Betul lah. Dia bukannya mitos. Dia adalah satu diagnosa clinical. Clinical diagnosis ejaculation, premature ejaculation. So kalau nak tahu apa benda tu, pancut awal lah. Maksudnya pancut cepat ataupun terkeluar air mani cepat. Cepat pancut. So definisi dia apa? Terkeluar air mani ataupun ejakulasi berlaku seawal 1 minit. Sebelum atau selepas berlakunya penetrasi vagina. Tak climax pun, tak payah cerita climax lah, dia tak pergi ke situ, dia dah tak sampai. Betul. Faham. Sehingga ada lelaki yang paling teruk sekali, belum apa-apa lagi dah. Baru dia pegang lagi, dah terkeluar. Ada doktor? Ada. Apa isu dia doktor sebenarnya ni? Okey, ejakulasi pramatang ni satu boleh jadi sebab psychological juga. Sama dengan psychological, ED tadi. sama dengan ED tadi. Ataupun hypersensitif lah. Kalau disentuh dia macam dia sentuh, dia bukan hypersensitif, sentuh geli tak apa. Tak Ni keluar sentuh lagi. terkeluar. Dia sentuh terkeluar, dia tak boleh. pula. Adakah ini keturunan? Atau maksud I macam some penyakit kan dia memang daripada you punya family apa benda semua kan. Wow, kalau keturunan. Keturunan tu soalan I want to know. keturunan tu susah nak cakap sebab tak semua orang bagi tahu. Betul Takkan lah. kita nak tanya atuk kita, atuk ada ni tak? Dah juga lah. That's awkward pula kan. Jadi benda tu tak adalah kita nak kata keturunan tu memang tak juga. Okay, Tapi dia ada dua jenis. Ejakulasi pramatang ni lah. Jenis yang pertama, lifelong. Lifelong ni maksudnya bila dia ada sexual exposure kali pertama dia buat seks ni, dia dah ada. So sentiasa bersama, sentiasa ada. Ni kita panggil lifelong lah. Lifelong. Yang kedua, dia ada dalam tempoh kehidupan dia. Misalnya mula-mula dia ada seks okey je. Tapi bila dah masuk 30, 40 kan, dia rasa macam cepat pula keluar ni. Tak boleh terkawal. Itu kita panggil acquired lah. Acquired maksudnya dia dapat dalam tempoh kehidupan dia. Lifetime dia. So dua jenis. So kebanyakan punca acquired ni yang dapat kemudian ni adalah psychological.